Pembentangan di PM Kumpulan 3. Hai, saya Fatin Amira Farhana binti Hai, Assalamualaikum. Nama saya ialah Nur Anissa binti Badru Saya Syam. Nusyafina binti Abdul Muttalib. Nama saya Ella Lumitra Sri, anak perempuan tak mani. Nama saya Jita, anak perempuan Jairas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nusyafina binti Abdul Muttalib dan saya akan memperkenalkan tajuk serta matlamat utama projek BBM kumpulan kami. Tajuk projek ini ialah misi penjelajahan angkasa kata sendi nama yang kami kaitkan dengan tema sains, teknologi dan inovasi daripada Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1. Kami memilih topik kata sendi nama kerana ia merupakan asas penting dalam pembinaan ayat. Murid perlu memahami penggunaan kata sendi nama yang betul seperti ke, daripada dan dengan, terutamanya dalam menyatakan arah, tempat dan masa. Matlamat utama kami adalah untuk memberi pendedahan kepada murid tentang penggunaan kata sendi dalam konteks yang lebih menarik, iaitu menerusi situasi angkasa. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu murid membina ayat yang lengkap, bermakna dan betul dalam penulisan serta pertuturan harian. Selamat sejahtera, nama saya Ella Lumitra Sri, anak perempuan tak mani. Matric card nombor saya ialah MC240126139. Hari ini saya akan membentangkan tentang BBM pertama yang telah kami bangunkan, iaitu nota interaktif menggunakan Genially yang bertemakan misi penjelajahan angkasa. Nota ini dibina khas untuk tajuk kata sendi nama dan mengandungi 4 komponen utama. Yang pertama itu maksud kata sendi nama. Dalam bahagian ini, murid boleh diperkenalkan dengan definisi kata sendi nama, iaitu perkataan yang digunakan untuk menghubungkan frasa nama dengan kata atau frasa lain dalam ayat. Contoh mudah diberikan supaya murid dapat memahami fungsi asas kata sendi secara kontekstual. Seterusnya, kedua, jenis kata sendi nama dan tujuan. Murid diperkenalkan kepada jenis-jenis kata sendi nama seperti kata sendi tempat, contohnya di, ke, dari. Selepas kata sendi tujuan seperti untuk, demi, las. Kata sendi punca atau arah, contohnya daripada, kepada. Ini setiap jenis disertakan tujuan penggunaannya dan contoh ayat ringkas agar mudah difahami. Yang ketiga pula, ciri-ciri ayat kata sendi nama. Kami masukkan panduan tentang kedudukan kata sendi dalam ayat, termasuk peraturan asas seperti: pertamanya, kata sendi biasanya hadir sebelum frasa nama. Kedua, ia tidak boleh digabungkan dengan kata hubung secara tidak betul. Murid juga dibimbing untuk mengenal pasti kesalahan lazim dalam struktur ayat. Yang keempat, contoh ayat betul dan salah. Bahagian ini memberi perbandingan terus antara penggunaan ayat yang betul dan salah. Contohnya, saya tinggal daripada kampung. Yang betul pula, saya tinggal di kampung. Aktiviti ini membantu murid membina kesedaraan bahasa dan pembentulan kendiri. Sebagai penutup, kami berharap bahan bantu mengajar yang kami hasilkan ini bukan sahaja membantu murid memahami kata sendi nama, malah dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna. Keseluruhan nota ini direka dalam format interaktif, berwarna-warni dan bertema angkasa menggunakan Genially dengan tujuan untuk menarik minat murid dan memudahkan pemahaman mereka secara visual. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Jita, anak perempuan Jairas. Hari ini saya ingin membentangkan tentang BBM kedua, iaitu Canva, Video and Slide. Aktiviti pertama, selesaikan tugasan di setiap planet dengan melengkapkan ayat yang hilang, iaitu dengan kata sendi nama. Cara bermain, pastikan mengisi tempat kosong dengan tepat supaya roket boleh terus ke destinasi seterusnya. Tujuan aktiviti ini adalah bagi memahami dan mengenal pasti penggunaan kata sendi nama dalam ayat. Yang keduanya ialah melengkapkan ayat dengan tepat menggunakan kata sendi nama seperti ke, daripada dan dengan. Yang ketiganya ialah mengaplikasikan pengetahuan tata bahasa dalam konteks pembelajaran bertema angkasa yang menarik.
Yang terakhirnya ialah meningkatkan fokus dan kefahaman pelajar melalui aktiviti interaktif dan menyeronokkan. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Amira Farhana binti Marofi, MC 24012597. Hadirnya saya di sini untuk membentangkan BBM kami yang ketiga, iaitu aktiviti lagu. Aktiviti kedua ini menggunakan lagu yang digubah liriknya oleh kami, dan kami akan masukkan lirik ini ke dalam aplikasi Suno AI untuk mencipta melodi yang sesuai. Kami menggunakan melodi rancak iaitu bergenrekan rap. Ini untuk menarik minat pelajar yang belajar secara auditory. Di sini saya akan kongsikan kelebihan-kelebihan utama dalam menggunakan lagu dalam pembelajaran. Yang pertama, sudah tentu ia dapat menarik minat pelajar untuk belajar kata sendi nama. Yang kedua, melalui lagu, pelajar mudah faham dan menghafal beberapa jenis kata-kata sendi nama. Kalau dalam lagu ini kami gunakan ke, dari dan di. Seterusnya, melalui lagu juga ia boleh melibatkan pelajar secara aktif. Pelajar ni akan terlibat dalam kelas secara aktif. Mereka tidak hanya diam, mereka akan turut menyanyi bersama. Dan seterusnya, kelebihan dia, melalui lagu ini sebagai rujukan, mereka boleh membina ayat sendiri. Dan seterusnya, BBM lagu ini sangat sesuai digunakan dalam aktiviti kelas bersemuka dan juga aktiviti kelas secara dalam talian. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya ialah Nur Anissa binti Badrul Syam. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami mengenai BBM yang kami telah sediakan dan jalankan. Okey, BBM kami yang keempat ialah Kahoot ataupun kita sebut sebagai Kahoot Quiz Kahoot. Kami telah memilih Kahoot sebagai aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti penilaian untuk murid. Tujuan aktiviti ini iaitu tujuan kami menjalankan kuis Kahoot adalah untuk mengukuhkan pemahaman pelajar tentang topik yang telah diajar, iaitu kata sendi nama di dalam ayat. Sama ada pelajar dapat memahami dengan betul ataupun tidak. Dan ia juga dapat menilai tahap penguasaan murid selepas aktiviti pembelajaran dijalankan. Kami akan melihat sejauh mana murid faham dan tahap pemahaman mereka setiap murid. Kahoot juga dapat meningkatkan daya ingatan murid melalui soalan-soalan yang mencabar dan menyeronokkan. Jadi mereka boleh menggunakan daya ingatan mereka untuk menjawab kuis Kahoot tersebut. Dan ia juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan interaktif secara individu ataupun berkumpulan bersama dengan guru. Jadi Kahoot adalah bagi kami adalah salah satu penilaian ataupun salah satu alat untuk menilai yang agak sesuai untuk dijalankan kepada murid. Saya akan membentangkan bahagian rumusan secara keseluruhan tentang projek kumpulan ini. Kami memastikan BBM yang kami bangunkan selari dengan DSKP, khususnya dalam tajuk kata sendi nama. Aktiviti dan bahan kami disesuaikan mengikut aras kebolehan murid supaya semua murid, sama ada lemah atau cemerlang, dapat mengikuti pembelajaran dengan berkesan. Bukan itu saja, kami juga menggunakan pendekatan PAK21 yang mengalahkan murid untuk beraktiviti, berfikir secara kreatif dan juga bekerjasama dalam kumpulan. Antara kelebihan BBM kami ialah gabungan pelbagai bahan yang saling melengkapi. Pertamanya, kami sediakan nota interaktif untuk membantu murid faham konsep asas. Kemudian, video pendek digunakan untuk menunjukkan aplikasi kata sendi dalam situasi sebenar. Seterusnya, kami juga hasilkan lagu bertema kata sendi nama untuk mengukuhkan memori murid secara kreatif. Hai sekali, Kahoot digunakan sebagai alat pentaksiran interaktif supaya murid boleh menguji kefahaman dengan cara yang menyeronokkan. Iaitu je. Terima kasih.
Assalamualaikum, selamat sejahtera anak-anak murid cikgu bahasa yang cikgu bahasa kasihi sekalian. So, hari ni kita nak belajar tentang kata sendi nama. Korang tahu tak kata sendi nama? Siapa boleh tolong cikgu bahasa listkan kata sendi nama yang korang tahu? Boleh tak cikgu tanya Nisa? Nisa tahu tak beberapa kata sendi nama? Tahu sikit je cikgu. Alah, sikit pun. Boleh tak cikgu nak tahu apa yang Nisa tahu? Satu Ah, je. Ke, dari, di. Ya, betul. Ke, dari, di tu semua adalah kata sendi nama. Macam mana pula dengan Fina? Fina tahu tak apa lagi kata sendi nama yang ada dekat dalam kamus dewan ni? Mungkin tentang, daripada. Betul, tentang, daripada, untuk, itu semua kata sendi nama yang kita akan belajar pada hari ini. So, cikgu nak tanya semua orang nampak tak slide kembara sendi enigma yang cikgu share ni? Nampak cikgu. Okey. So, cikgu akan mulakan nota hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kata sendi nama ialah kata yang digunakan sebelum frasa nama untuk menunjukkan hubungan antara kata dengan tempat, arah, orang atau perkara. So, setiap kata sendi nama dia akan mendukung fungsi yang tersendiri. Senarai kata sendi nama asas. So, kita ada di, ke, dari, daripada, kepada. So, fungsi dia ni berlainan mengikut jenis-jenis kata sendi nama lah. Sebagai contoh, di menunjukkan tempat. Ali tidur di bilik. Ke menunjukkan arah atau destinasi. Ibu pergi ke pasar. Dari menunjukkan asal. Ayah pulang dari kerja. Daripada menunjukkan asal orang, benda, perbandingan. Contohnya, saya menerima hadiah daripada ibu. Kepada pula menunjukkan sasaran, orang yang menerima sesuatu. Contohnya, hadiah itu diberi kepada guru. Senang ke tak senang ni? Macam senang. Okey, boleh tak cikgu pergi next slide? Boleh cikgu. Okey. Baiklah. Ini yang Fina ada sebut tadi. Tentang, untung, untuk, oleh, dengan. Maafkan saya tersyasyul. So, tentang ni dia menunjukkan perkara hal yang kita bincangkan lah. Mereka berbincang tentang projek sains. Dengan pula menunjukkan alat cara bersama. Contoh, saya melukis lukisan ini dengan menggunakan pensel. Oleh menunjukkan pelaku dalam ayat pasif. So, baju sejuk itu dijahit oleh nenek untuk menunjukkan tujuan atau kegunaan. So, buku ini dibeli untuk adik. Okey, ini ciri-ciri kata sendi nama yang cikgu bahasa nak kongsi pada semua anak-anak murid. Yang pertama, ciri-ciri kata sendi nama terletak sebelum frasa nama. Kata sendi nama mesti hadir sebelum frasa nama. Nama orang, nama tempat, benda, masa dan sebagainya. So, ini yang menunjukkan hubungan antara kata kerja atau kata adjektif dengan frasa nama. So, sebagai contoh, saya duduk di rumah nenek. Surat ini daripada ayah. Alah. Senang. Yang kedua, kata sendi nama ni dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia memang jarang-jarang berdiri sendiri. Dia tidak boleh digunakan secara bersendirian dalam ayat. Ia mesti diikuti frasa nama. Sebagai contoh ayat yang salah, mereka berjalan ke. Ayat ni tidak lengkap. So, ayat yang betul ialah mereka berjalan ke taman. Nombor 3, ciri-cirinya ialah dia menunjukkan hubungan dua unsur dalam ayat kata sendi yang digunakan untuk menyambung kata kerja, kata adjektif, kata nama dengan frasa nama lain. Sebagai contoh, Ali bercakap tentang pelajaran. So, berdasarkan ayat ini, dia menunjukkan hubungan perbincangan antara Ali dan pelajaran. Ibu menghadiahkan buku kepada saya. Ayat ni pula menunjukkan sasaran atau penerima.
Seterusnya, nombor 4, tidak membawa maksud lengkap tanpa frasa nama. Kata sendi hanya berfungsi bila digandingkan dengan frasa nama. So, ayat ni dia akan jadi tidak gramatis jika digunakan tanpa pasangan frasa nama. Contoh yang salah ialah mereka berbincang tentang. Yang betul, mereka berbincang tentang projek kebersihan. Ciri-ciri yang kelima yang digunakan dalam ayat penyata, ayat tanya dan ayat arahan. Kata sendi nama boleh wujud dalam pelbagai jenis ayat. Ayat penyata, kami belajar di makmal. Ayat tanya, kamu datang dari mana? Ayat arahan, letakkan buku itu di atas meja. Seterusnya, ciri-cirinya tidak mengalami perubahan bentuk. Kata sendi nama bersifat tetap, maksudnya ia tidak mengalami perubahan imbuhan atau bentuk kata. Sebagai contoh, di tetap kekal sebagai di. Dia tidak akan menjadi di, kan, di, kanan, tak, dan lain-lain. Ciri-ciri yang berikut, dia tidak boleh digabung dengan imbuhan. Kata sendi nama ialah kata tugas, bukan kata kerja, kata adjektif ataupun kata nama. Dia bukannya. So, oleh tu, kata sendi nama dia tidak menerima sebarang imbuhan seperti awalan me, ber, ter dengan akhiran kan dan i. So, apatah lagi gabungan awalan dan akhiran mem, kan dan juga ber, an. So, kata sendi mesti digunakan dalam bentuk asal sahaja. Okey. So, dekat sini cikgu nak rumuskan kalau kata sendi nama ni dibantu membina ayat yang betul. Penggunaan tepat dalam bidang sains dan teknologi penting untuk menyampaikan maklumat yang jelas. Korang, missing signal lah. Kita dapat mesej. Jom kita buka. Apa ni? Penjelajahan angkasa lepas. Ini adalah pesanan rahsia dari Pusat Kawalan Angkasa Bahasa. Kami menerima isyarat gangguan dari sektor galaksi Pluto. Ayat-ayat di angkasa semakin rosak. Semuanya kerana hilang kata sendi nama penting dalam sistem komunikasi planet-planet angkasa. Tanpa kata sendi nama, semua mesej antara kapal angkasa dan planet terganggu. Jika tidak dibaiki segera, seluruh misi penjelajahan angkasa akan gagal dan planet bahasa bakal hancur. Kita terima misi lah. Fina dengan Nisa, Lumi dan Jivita nak join tak cikgu bahasa misi ke angkasa ni? Nak, cikgu. Okey, jom kita. Okey, terima kasih semua. Wow, peta misi angkasa. Boleh tak kita selesaikan masalah ni? Senang je rasanya ni. Okey, kita ready tak nak terbang ke angkasa? Ready, cikgu. Baik, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, ini misi planet Marikh. Fina, boleh tak tolong bacakan misi planet Marikh ni? Boleh cikgu. Angkasawan itu sedang mengkaji planet Marikh. Teleskop besar. Mungkin jawapan dia dengan teleskop besar. Betul tak cikgu? Betul tu, dengan teleskop besar. Wow, kita dah boleh pergi ke misi seterusnya. Fina? Fina dah. Alah, kali ni cikgu nak minta tolong Nisa lah selesaikan misi planet Mushtari. Boleh Nisa? Boleh cikgu. Roket itu berlepas nenek pusat angkasa negara pada pukul 8 pagi. Saya rasa roket itu berlepas dari pusat angkasa negara pada pukul 8 pagi. Betul. Jom kita terbang ke planet seterusnya.
Siapa nak tolong cikgu selesaikan masalah ni? Saya nak jawab lagi, cikgu. Boleh, Nisa. Mereka menjalankan uji kaji sains dan nenek makmal khas di stesen angkasa. Saya rasa mereka menjalankan uji kaji sains daripada, cikgu. Betul ke? Daripada? Pada makmal khas Tidak, di Nisa. stesen Nanti kita angkasa. kena... Sorry? Alah, salah. Kita kena ke black hole nanti. Cepat, Nisa. Selesaikan cepat-cepat. Mereka menjalankan uji kaji sains di makmal khas di stesen angkasa. Betul. Jom kita pergi ke planet Uranus. Siapa nak buat ni? Saya nak cuba, cikgu. Boleh, Fina. Fina tolong cikgu jawab soalan ni ya. Okey. Kapal angkasa itu terbang orbit bumi. Antara boleh ke cikgu? Antara orbit bumi? Antara syarat dia kena ada antara dan. Macam contohnya kan, orbit bumi dan bulan. Dia kena ada dua subjek dekat situ. Cuba Fina, cuba lagi sekali. Kapal angkasa itu? Mungkin kapal angkasa itu terbang dalam orbit bumi? Betul ke? Betul. Ya, kapal angkasa itu terbang dalam orbit bumi. Wah, kita dah sampai ke planet Neptun. Cikgu, saya nak jawab. Wah, Nisa bagusnya. Jom Nisa, kita cuba. Alat komunikasi itu dicipta khusus nenek tujuan menghantar data ke bumi. Saya rasa bagi tujuan. Alat komunikasi itu dicipta khusus bagi tujuan menghantar data ke bumi. Betul, bagi tujuan menghantar data ke bumi. Show your hand. Wow. Kita dah sampai misi akhir iaitu planet Pluto. Sebelum kita nak balik dekat bumi, siapa nak jawab misi Pluto ni? Kena susun ayat ni dengan betul. Siapa nak cuba ya? Fina boleh cuba? Cuba, cikgu. Kita cuba. Okey. Misi... Saya tak nampak, cikgu. Oh ya Allah, tak nampak. Yang perkataan pertama. Misi... Misi angkasawan. Cikgu rasa kan mesti angkasawan start dulu. Cikgu. Angkasawan, cikgu cuba boleh? Angkasawan selamat pulang daripada misi angkasa lepas. Yeay, cikgu pandai. Susahlah soalan cikgu yang last tu. Susahlah, macam mana nak balik ke bumi? Jom kita balik ke bumi. Kita dengar lagu nak? Yo, dengar sini kawan-kawan, coba lanjutkan seni mengerjakan. Tunjukkan anakku mana, ke sekolah, ke taman, ke rumah sana. Kalau kita nak pergi berjalan, guna ke dalam ayat, jangan lupa kawan. Dari pula asal tempat, dari kampung, dari bandar, dari pasar dekat. Kalau balik dari sekolah petang, guna dari memang senang. Warti, tunjuk tempat kita berada. Di bilik, di dapur, di kedai runcit juga. Kalau tanya kat mana dia, jawab pula di oh yeah, berjaya. Kesana dari mana, di mana-mana. Kata seni memang hebat, semua suka, senang hafal, senang guna. Bila buat ayat, mantap semua. Ulang sikit lagi, jom berat badan. Sambil rap, sambil belajar kawan-kawan. Kata sendiri kecil tapi penting, supaya ayat kita tak pelik dan pening.
Dengar sini kawan-kawan, jom belajar tak asing dimudah jekan. Tata tunjuk arah nak ke mana, ke sekolah, ke taman, ke rumah sana. Kalau kita nak pergi berjalan, guna ke dalam ayat jangan lupa kawan. Dari pula asal tempat, dari kampung, dari mana, dari masa dekat. Kalau balik dari sekolah petang, guna dari memang senang. Pergi tunjuk tempat kita berada, di bilik, di dapur, di kedai roti juga. Kalau tanya ke mana dia, jawab guna dia berkaya. Kesana dari mana, di mana-mana. Kata seni memang hebat, semua suka, senang hafal, senang guna. Bila buat ayat, mantap semua. Oh yeah, berkaya. Oh yeah, berkaya. Oh yeah, berkaya. Kesenangan dari mana di mana-mana. Kata seni memang hebat, semua suka. Senang hafal, senang guna. Bila buat ayat, mantap semua. Ulang sikit lagi, jom gerak badan. Sambil rap, sambil belajar dengan kawan-kawan. Kata sendi kecil tapi penting, supaya ayat kita tak pelik dan pening. Okey. Wah, korang kita dah berjaya ke misi angkasa lepas. So, Dagu ke dari D tu best ke tak best ya? Best cikgu. Okey. Alhamdulillah. Oh, siapa nak lirik lagu? Nanti cikgu bagi. Tapi, sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu berharap korang dah belajar banyak benda pasal kata sendi nama. Siapa nak join kuis misi angkasa dengan cikgu? Saya. Okey, jom scan kod ni. Jom scan kod. Cikgu pun nak scan kod juga. Dah cikgu. Dah ya? Okey, kejap. Okey. Korang nama apa? Mountain giraffe. Charming giraffe, daring wombat. Alah, okeylah. Cikgu, dia dah jalan cikgu. Yang awak dah jalan? Patutlah. Okey. Okey, Nisa nama apa tadi? Dua. Giraffe. Giraffe. Fina? Alamak, aku tak sempat baca sebenarnya. Oh, okey. Baca. Wow. Bobcat mendahului. Kesawan yang berharga angkasa. Kalau tak sempat baca habis lah, kalah. Laju sangat. Teleskop digunakan? Tak bukan tadi. Untuk. Patutlah. Tak tertekan. Korang jawab. Jawab dah cikgu. Apa? Orang mau nunggu nak nanti lambat baca. Aina sedang baca buku tentang angkasawan negara iaitu Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Betul. Okey. Saya tak boleh bergerak kepada orbitnya sendiri. Kepada orbit dia. Alah. Planet terbesar dalam sistem suria ialah Musari. Ini bukan tentang soalan tu kan? Betul. Apa nak tekan next? Last two question. Sistem suria terdiri
Daripada. Okey. Soalan terakhir. Misi penerokaan pada planet utara ditugaskan kepada pasukan pakar antarabangsa intelligence. Salah. Ada. Okey. Tapi saya salah satu tadi. Saya salah satu sebab saya tak sempat baca. Okey. Okey, ini saja kelas kita pada hari ini. Saya rasa semua anak-anak murid cikgu bahasa pandai dah tentang kata sendi nama. Lepas ni dah boleh buat ayat yang betul menggunakan kata sendi nama. So, kita akhiri kelas kita ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Okey.